Good morning everyone. Okay, jom ikut I hantar anak pergi sekolah. Masih gelap lagi kat luar ni, tapi jalan keluar rumah I dah start jam dah. Biasanya I dah basuh siap-siap malam, lepas tu pagi tu Maimah makan tolong jemur. Jadi bila dah kering, I angkat and sidai benda lain. Kemas-kemas bilik. Ni namanya me time tau. Makan telur sorang-sorang, nasi telur kicap ni pun dikira sebagai me time. I breakfast nasi. I makan berat sikit sebab kejap lagi I ada event. Jadi I nak skip lunch terus. Jadi I ambil lah heavy breakfast. Yang ni benda paling bercinta nak buat. Tapi sementara nak tidur, baiklah lipat kan. Hi everyone. Okay, I nak pergi event. Hari ni I ada event dekat KL Central, event dengan AirAsia. I akan share kejap lagi. Tapi sebelum tu I kena fetch anak-anak I. Sebenarnya I ingat nak buat macam semalam. I letak my dad dekat sini. I drop my dad dekat sini. Lepas tu I arrange Grab lah untuk diorang balik. Tapi I rasa macam sempat kot. So I tunggu juga. Nanti I akan hantar diorang balik rumah. Dan barulah I pergi ke KL Central. Ni kan sebenarnya tadi I masuk kereta, I terkejut tengok eyeshadow I sendiri. Sebab ni tadi I make up dalam gelap. Really macam nak tidur tu mula-mula. Dia macam dah mama nak tidur. So I tak naklah buka lampu, I make up dalam gelap. Sekali kawan macam ni rupanya. Dah lah I tak bawa apa-apa untuk touch up. Macam badut. Aduh, lantaklah kan sesekali jadi badut. Lepas tu I punya foundation macam tak rata je. Tapi tak apalah. Ramai-ramai kat situ kau perasan. Okay, sebenarnya kan I pakai phone holder baru yang jenis suction tu, yang jenis lekat dekat cermin. I dah beli berapa lama dah hari tu, tapi baru nak cuba pakai. Sebabnya kalau nak pakai ni I kena buka casing. So I macam leceh lah. Lepas tu tak tahulah, dia macam FOMO je lah kot. Tengok orang pakai, kita pun teringin nak pakai. Tapi I ada banyak tripod. Ni pergi event ni, tak tahu siapa lagi ada. So kalau pergi event seorang-seorang, biasanya I akan bawa tripod. Sebab tak tahu kan siapa nak tolong ambil gambar, ambil video I nanti. So bawa lah tripod. Dah berbulu-bulu kau. Okay, ni tripod I yang paling baru lah. Join us in front for our Q&A session. Sementara menunggu anak keluar sekolah, I nak buat voice over. Dah sampai rumah tapi belum boleh masuk lagi. Masih lagi dekat parking sebab hujan dekat gila. Confirm basah. I tak bawa bag. I takut phone basah. Benarnya kan I lupa nak record. Tak apalah, good night.